Nabi sebut yang mana orang yang berjayanya perempuan ni bila mana dia cukup 4 syarat ni. Pertama, iza sallat mar'ata khamsaha. Yang kedua, wasamat syahraha. Wasalih yang ketiga, wa hafizat farjaha. Dan yang terakhir, wa ta'at zawjaha. Lalu apa dia jaminan pada 4 golongan ni? Qala udkhulil jannah. Depa ni pasti confirm akan masuk syurga mana-mana yang dia nak. Kalau semua orang perempuan faham maksud berjaya ni, takkan ada dah masalah lain yang kita selalu tengok dalam masyarakat kita. Sebab kejayaan yang sebenar dalam Islam bila mana orang perempuan tu dia ada 4 syarat ni. Ada 4 ni, hampa orang yang paling berjaya. Yang lain-lain tu sebenarnya bonus saja. Ada ke 4 ni dalam diri anak perempuan kita? Ada ke 4 ciri ni dalam diri isteri kita? Ada ke 4 ni dalam diri kita sebagai orang perempuan?